So guys, ini ialah tripod yang berbentuk carabiner yang sesuai untuk semua content creators ataupun vloggers. Ini ialah Ulanzi MA30 Carabiner Tripod. Tripod ni korang boleh guna pelbagai cara dan senang saja untuk digunakan. Dari segi material menggunakan aluminium alloy dan ada design clip ni korang senang nak clip dekat mana-mana. Dia ada double sided magnet, jadi kalau korang nak mount korang punya smartphone, korang kena guna magnet lah. So kalau korang berguna iPhone boleh guna MagSafe, ada boleh guna landscape ataupun portrait. Dan kalau nak guna tripod ni memang sangat-sangat mudah, bukakan saja dia punya kaki tu dan korang boleh terus lekatkan lah korang punya phone. Either boleh guna portrait atau landscape lah, pusingkan saja. Dan kalau korang rasa tak cukup tinggi, korang boleh angkat lagi dia punya kaki tu, boleh buka lagi supaya korang punya angle tu akan nampak lebih tinggi lah. So korang pun boleh adjust juga lah, dia punya viewing angle nak bagi atas ke nak bawah sikit ke pun tak ada masalah. Jadi kalau korang guna macam ni memang sesuai lah. Idea korang boleh nak untuk shoot vlog ataupun nak shoot B-roll pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang nak mountkan ke korang punya tablet ke iPad ke, memang boleh saja, tak ada masalah. Memang sangat-sangat stable lah. Dan korang pun boleh add on accessories tambahan sebabkan ada double sided magnet. So contoh saya pakai LM19 ni, lekatkan saja dekat bahagian depan tu untuk extra lighting lah. Misal kata kalau korang rasa nak buat vlogging tu tak cukup lighting, boleh pusing-pusing idea korang nak guna untuk portrait ataupun landscape mode. Jadi guys, secara konklusinya Ulanzi MA30 ni memang sangat-sangat bantulah kepada semua content creators ataupun vloggers. Design kecil, mudah korang nak clip dekat mana-mana. So kalau korang berkenan boleh dapatkan sekarang.